Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Afifah YouTube channel. Okay, so tengok my lips, tengok bibir agak comot je sebab ni first time korang, sumpah. Ini first time Afifah beli lip macam lipstick yang Afifah pakai. So, selama ni Afifah just pakai macam lip balm yang ada colour je. So this is my first time macam this. Tak tahu lah panggil apa, tapi Afifah just panggil lipstick je. Tak betul nak kemas ni. Okay, so sebenarnya video ni dibuat sebab Afifah nak share dengan korang. Finally, turun raya Afifah dah sabar. Oh my god! Wow! And cerita yang menarik pasal turun raya ni kali ni daripada Sarawak atau Sabah sana lah, tak pasti. Tapi dia daripada Semenanjung dan ke sini. Okay, so without tunggu apa-apa lagi, jom Afifah tunjuk kat korang, okay? Let's go. By the way, lipstick order ni kot ni kejap. Afifah school at Ten Skin tau. So kan boleh pakai lipstick ni macam muka korang auto naik seri. Sumpah, naik seri and macam bad girl nak macam bad girl sikit lah. Kalau korang tak nak nampak sopan, cari lah sendiri. Tapi kalau kan memang nak warna yang pekat-pekat, tak pandai lagi kan baru-baru lagi nak try, jadi tak pandai nak macam-macam colour tu. So ni Wardah punya, dalam murah je korang, ni antaranya murah, dalam RM14 lebih macam tu. Wardah kod, ya aku tak dekat sikit, Wardah lip cream code 23 Rose and Shine. So kalau korang rasa menarik, korang boleh pergi beli, okay, kat Watson yang berdekatan dengan rumah anda. Let's go. So yang ni first, Afifah beli dua helai, tapi ni yang pertama. Mana ke dark grey tu lah. Ni tak air lah, memang terus keluar ni terus pakai. Tu yang best ni, kita boleh lipat macam ni, best sekali lipat macam ni. Kenapa tu macam harap-harap sikit. Love. Okay, kau mesti lipat macam ni tau korang sebenarnya. Okay, so nampak kan, macam pelik. Okay, macam ni. Macam ni lah, tepi dia macam ni, belakang macam ni. Okay, pusing. Okay, so ni comel gila. Macam untuk love. Okay, tutorial je begini. Just ambil ini and slowly angkat, bawa ke tepi macam pakai shawl. Tapi pakai terus sama senang mampu. Tu kemas senang. Afifah nak pakai turun shawl tak reti sangat and cepat rimas. Afifah jadi cepat rimas tau. So ni nak dapat sedapat cantik, dapat nampak tu flowy, tak gosok lagi korang, Lepas tu sini. Lagi. Masya Allah, tabarakallah. Okay, selesai mana kelabu. Kalau korang nak tengok duduk dekat, nanti korang kemaskan sendiri, okay? Bila kemaskan lagi, nanti korang kemas. Kalau korang beli lah, kalau kemaskan sendiri. Ni pun buka cepat je, okay? Then, lepas tu kita try warna lain pula. Okay. So this is the second colour, which is brown. Tu hampir matching dengan baju yang aku pakai sekarang. Tapi sebenarnya ni untuk matching dengan berjaya kita tahun ni. Macam biasa tengok awning dia, tak iron tak apa, just lipat. Kemas terus nak. Ya Allah, ya Tuhan peluknya. Tu balik raya. Tak nak nak Ramadan lagi. Okay, kemas sikit macam biasa. Buat apa? Pusing dulu. Okay, lepas tu ambil love kecil ni, tolak ke tepi. Kemaskan. Ni size L, dia ada size M dengan size L. Ada dua size tu. So kalau korang nak labu lagi mungkin tak ada. Tapi L pun sangat labu je korang. Depan belakang labu. Dia bukan jenis tudung yang depan labu belakang bentak. Okay, tengok. Dia tengok mana? Mana dia lah. Okay deh. Alright, siap. Kurang lebih 5 minit.
Dah siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Habibti. Sayang. Okay, itu je video unboxing kali ni. Pendek je, okay? Just nak share dengan korang. Nanti kita share nama company ke ataupun tengoklah share nama company ataupun nombor telefon macam tu, okay? Okay, tu je korang. Bye-bye. Allah Ta'ala mengatur padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ya, itu Dia ya. Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Okay. Okay, next. Nanti dah apa-apa sudah abang kita balik, okay? Okay, jaga diri, jaga solat, okay? Assalamualaikum. Sama-sama. Itu yang sudah highlight kan warna biru tu. Cuba baca. Pertama, surah At-Taubah turun dalam keadaan perang, sedang basmalah menunjukkan keamanan. Tahu tak basmalahnya apa? Basmalah tu bismillah. Okey, betul. Jadi antara sebab kenapa surah Taubah ni tak ada bismillah, yang ni lah. Sebab surah Taubah ni diturunkan dalam keadaan perang. keadaan perang. Tapi bismillah tu sendiri, perkataan tu menunjuk kepada keamanan. Jadi macam kurang sesuai lah, faham? Okey, cuba baca ni pula yang ni. Yang ni hadis dia. Okey, cuba Naim baca yang ni pula. Yang ni. Okey, ni. Sufyan bin Uyainan berkata, sungguh di permulaan surah ini At-Taubah tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim disebabkan kerana lafaz basmalah adalah rahmat dan rahmat itu adalah keamanan. Sedangkan surah ini diturunkan kepada orang-orang munafik dan dalam keadaan perang. Dan rasa aman itu tidak untuk orang munafik. Ini antara sebab yang kedua, faham? Sebab pertama tadi apa? Sebab pertama tadi apa? Surah At-Taubah ni diturunkan dalam keadaan perang. Okey, yang kedua pula ini. Cuba Naim tengok yang ni.
surah ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Jadi macam rahmat kan, surah Bismillah tu macam perkataan yang bagus, menunjukkan sifat Allah. Tapi surah ni Allah turunkan untuk orang-orang munafik. Tahu tak orang munafik tu orang apa? Tahu Apa? Apa yang Naim faham daripada orang munafik tu? orang yang suka menipu. Okey, betul. Selain itu orang yang mungkiri janji. Tapi kalau Naim nak secara keseluruhannya, secara ringkasnya, orang munafik ni Naim, dia orang yang depan dia baik tapi belakang dia jahat. Itu antara orang munafik, faham? Okey, jadi okey, itu adalah antara sebab-sebab dia. Yang lain-lain nanti Naim boleh kaji sendiri, okey? Okey, ni. Naim pernah tahu tak apa yang Naim doain yang Ustazah selalu suruh Naim baca tu? Maksud dia. Tak tahu kan? Cuba Naim baca maksud dia ni. Yang ni, Rabbi syrah li sadri wa yassir Rabbi li. syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Okey, ni aku. Cuba Naim baca maksud dia. Ya Tuhan, lapangkanlah Ya Tuhanku, dadaku, mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Jadi lepas ni kalau Naim baca doa tu, Naim bukan baca sahaja, faham? Naim dah faham dah maksud dia. Okey, tu je untuk hari ni. Okey Naim? Okey, Assalamualaikum. Jaga diri, jaga solat. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama, kasih. Hai korang, Assalamualaikum. Itu video file dah lama dah, masa bulan puasa. Tapi baru ada masa nak edit. So, Fat tak buat outro pun kan. Jadi terima kasih untuk siapa yang sudi tengok. By the way sekarang Fat baru balik daripada college. Iaitu sekarang tengah cuti semester. So Fat akan banyak-banyak post video. Jadi stay tune, okay? Bye bye.